Ish, bosan dah malam ni. Tengok cerita hantu lah. Cerita hantu. Lagipun lepas tu pergi sekolah. Dan kalau korang tahu hari ni adalah hari terakhir mereka sekolah. Sebab lepas tu mereka akan cuti selama 2 minggu. Lepas hari tujuh Badrul dengan Zakir pun dia Cangok lagi mak, lari mak, lari. Bukan dia dah ni mak. Lari. Oh, tak boleh buka pintu, kita tak. Oish.